Dalam video ni, saya akan tunjukkan macam mana saya buat date online tanpa tunjuk muka dan jana lebih 15,000 sebulan. Gunakan strategi yang langsung tak bergantung pada media sosial dan hanya gunakan masa 1 jam je sehari. Kalau anda tengok kat sini, saya punya social media tak ramai followers pun dan saya jarang sangat post kat media sosial. Tapi saya berjaya buat 6 angka setahun dengan strategi ni. Kalau anda jenis kerja 9 to 5 ataupun suri rumah, tak banyak masa free, banyak komitmen family dan kerja tapi nak buat date online dan dapat ekstra 5 angka sebulan, video ni memang untuk anda. Sebab kalau ikut apa yang orang selalu cakap, kalau nak buat date online zaman sekarang ni, kena ramai followers, kena rajin, hari-hari kena post kat Facebook, TikTok, Instagram, buat konten hari-hari dan kejar trend semasa. Ramai yang percaya juga, lagi aktif kita post, lagi tinggi peluang nak dapat sales. Tapi realitinya, saya tak buat semua tu. Saya jarang sangat post dekat media sosial. Saya tak ada follower yang ramai. Saya tak pernah rekod muka dalam konten-konten saya. Dan surprisingly, income saya bukan makin jatuh, malah naik mendadak setiap bulan. Semuanya sebab saya guna gabungan YouTube Faceless dan Affiliate Marketing, dan strategi ni saya masih guna sampai sekarang. Dalam video ni, saya akan tunjuk step by step macam mana anda boleh mula strategi yang sama walaupun tak pernah buat YouTube sebelum ni, walaupun anda malu nak muncul depan kamera. Saya juga akan share case study video yang berusia 3 hari yang jana hampir 4 angka kepada saya walaupun konten video tu tak viral pun. Saya akan share 3 langkah mudah cara saya buat untuk dapatkan hasil yang macam tu. Saya sendiri dah guna sistem ni untuk bina channel-channel YouTube saya yang lain dan jana pendapatan pasif dalam ringgit Malaysia dan juga USD. Kalau anda perasan dalam channel saya ni pun, saya cuma post video 1 hingga 2 kali je sebulan. Saya dah share ilmu ni kepada ratusan ahli dalam komuniti saya, YouTube Property Circle, untuk buat benda yang sama. Kalau anda serius nak mula, tonton video ni sampai habis. Kalau anda tak boleh bagi masa 7 minit untuk belajar ilmu yang boleh bagi anda 5 angka sebulan, anda belum ada sifat orang yang berjaya dan video ni bukan untuk anda. Sebelum tu saya nak bagi tahu, saya ada sediakan video 3 langkah untuk bina bisnes online yang bagi saya income 6 angka setahun. Dalam video ni, saya bongkarkan strategi yang saya buat step by step. Komen di bawah video strategi, saya akan bagi link video pada yang komen sahaja. Ramai yang tak sedar, post konten untuk dapatkan income dekat media sosial ni ibarat roda hamster yang tak pernah berhenti. Hari-hari kena post, hari-hari kena fikir idea baru, hari-hari kena kejar views. Bila views drop, semangat pun drop sekali. Kalau tak buat konten 3-4 hari je, terus hilang engagement. Bukan sebab konten tu tak bagus, tapi sebab platform tu memang dicipta untuk buat orang ketagih dan kita kena post konten selalu. So ramai content creator yang burn out sebabnya hari-hari kena kejar views sebab nak dapatkan income daripada views tadi. Strategi yang bakal saya share ni, anda tak perlu pun subscriber ataupun follower yang ramai dan tak perlu pun views yang viral. Cukup sekadar viewers yang berkualiti yang memang nakkan bantuan anda untuk selesaikan masalah mereka. Contohnya dalam video ni dapat 2,000 views dalam masa 3 hari setengah. Tapi YouTube cuma bagi RM8.62 je untuk video ni. Tapi kalau guna strategi yang saya bakal nak share ni, saya dapat jana hampir 4 angka dalam masa 3 hari setengah saja. Kejap lagi saya akan tunjukkan berapa hasil yang saya dapat di pertengahan video ni nanti. Sebelum tu, kalau anda suka konten macam ni, jangan lupa tekan like dan subscribe sebab saya dalam usaha nak capai 100,000 subscriber sebelum hujung tahun ni, insya-Allah. Kalau anda nak tahu, kebanyakan orang buka YouTube sebab mereka nak cari penyelesaian pada masalah mereka. Ada 3 bilion search yang dibuat di Google setiap hari. Orang search cara nak selesaikan masalah yang mereka hadapi. Contoh macam mana cara nak kurus, cara nak buat umrah DIY atau cara nak berjaya dalam interview kerja kerajaan dan sebagainya. Jadi bila anda buat video yang betul-betul dapat bantu mereka, mereka akan percaya pada anda dan klik link affiliate yang anda cadangkan. Sebabnya anda beri sesuatu yang bermanfaat pada viewers dan di situ trust akan terbina. Mereka mula percaya pada anda. Inilah yang saya dan ratusan ahli YouTube Property Circle buat setiap bulan. Tak perlu viral, tak perlu stres kena fikir nak post hari-hari di media sosial. Tapi ada income tambahan yang masuk hampir setiap hari. Bonus kalau dapat income daripada views di YouTube juga. Tapi kita bukan nak jadikan banyaknya views sebagai income utama. Saya panggil strategi ini sebagai gabungan YouTube Faceless dan juga Affiliate Profits ataupun Cube Profiters. Kita buat channel YouTube Faceless berdasarkan topik yang evergreen. Maksudnya konten yang hari-hari ada orang yang akan cari. Cara nak selesaikan masalah mereka tu di Google ataupun YouTube.
Lepas tu kita buat video-video atau konten yang bantu selesaikan masalah spesifik mereka tadi. Contohnya, orang nak tahu cara turunkan berat badan, kita buat video tutorial. Ataupun orang nak cari cara buat duit dari rumah, kita buat panduan step by step. Dan dalam video tu, kita letak link affiliate pada produk yang bantu mereka untuk dapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi caranya, pertama, pilih niche dan masalah yang orang sentiasa cari. Kedua, buat video solve problem tersebut, tarik mereka untuk klik link affiliate anda. Dan ketiga, ulang dan susun konten dalam channel anda supaya jadi macam koleksi konten yang bantu orang yang sama selesaikan masalah mereka. Saya akan bagi contohnya sekejap lagi untuk setiap step yang saya terangkan di atas. Contohnya dalam video ni dapat 2000 views dalam masa 3 hari setengah, tapi YouTube just bagi RM8.62 untuk video ni. Tapi kalau guna strategi yang saya dah share ni, saya dapat jana hampir 4 angka dalam masa 3 hari setengah saja. RM420 dari jualan affiliate ebook FB monetization dan RM545 dari kursus berkaitan buat duit online. Kalau saya ni jenis yang kejar views, bayangkan berapa banyak video yang saya kena hasilkan dalam masa 3 hari untuk hasilkan RM974.50. Tapi dengan strategi ni, anda tengok sendiri hasilnya. Ini belum lagi termasuk hasil dari video saya yang lain yang evergreen yang juga hasilkan income dan affiliate dan views kepada saya dalam masa yang sama. Jadi kalau saya recap balik cara tadi, step 1, pilih niche dan masalah yang orang sentiasa cari. Niche yang saya pilih ialah buat duit online dan masalah orang ialah nak buat duit lebih secara online gunakan konten dalam Facebook mereka. Step 2, buat video solve problem tersebut. Saya tarik viewers untuk klik ke link affiliate yang saya promote dan kursus buat duit online saya. Step 3, ulang dan susun konten dalam channel anda supaya jadi macam koleksi konten yang bantu orang selesaikan masalah mereka. Anda boleh tengok koleksi video dalam channel saya. Saya bantu orang cari jalan untuk belajar buat duit online. Kalau anda perasan, saya cuma post konten video 1 ke 2 video je sebulan. Saya nak share satu lagi strategi yang boleh bantu anda follow up viewers tadi secara automatik walaupun masa anda tengah tidur. Media sosial ni ibarat rumah sewa. Hari ni anda boleh post konten, esok tiba-tiba akaun kena suspend ataupun kena ban. Tapi bila anda bina channel YouTube dan anda kumpul email list, maklumat audience anda akan jadi milik anda, bukan dimiliki oleh social media. Salah satu strategi yang saya share dalam Tip Profiter Circle adalah gunakan video untuk kumpulkan viewers ke dalam satu funnel ataupun kolam dan tambah kredibiliti anda dengan bagi mereka konten bermanfaat sambil offer produk affiliate kepada mereka menggunakan automatic email. Sistem ni akan jalan secara automatik. Anda follow up bakal customer anda secara automatik. Sekali setup je, tapi sistem ni akan buat kerja untuk anda 24 jam. YouTube dan email akan jadi mesin jualan untuk anda yang tak perlu tidur dan juga rehat. Kalau anda nak shortcut untuk belajar semua ni dan belajar terus daripada orang yang dah berjaya buat, saya jemput anda join komuniti saya Tip Profiter Circle. Dalam circle ni anda akan dapat step by step blueprint bina channel YouTube facelift daripada zero, template video, skrip dan idea konten evergreen tak kisah apa pun niche anda. Strategi pilih produk affiliate yang convert, bukan pilih produk yang tak laku, dan akses kepada live coaching dan group support yang aktif setiap hari. Kita belajar untuk fokus pada bina sistem, bukan ikut nasib viral ataupun tak, dan juga bukan ikut trend. Boleh klik link di bawah untuk join komuniti ni. Kalau anda nak belajar lagi cara buat deal online, anda boleh tonton video ni. Dan kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan like, subscribe sebab saya dalam usaha nak capai 100,000 subscriber sebelum hujung tahun ni. Jumpa anda dalam video seterusnya.